Bahkan disebut dalam kitabnya, puasa kita ni tergantung selagi mana kita tak bayar zakat terus. Bila kita bayar zakat terus, puasa kita pun diterima di sisi Allah. Itu cara demikian. Sebab tu zakat terus ni kemuncak dia sebelum mana khatib naik mimbar. Itu cara demikian. Tujuan apa ni Allah buat ni? Nak cuci dosa harta. Dosa harta kita ni banyak dalam hidup kita ni. Dosa kita ni bukan dosa dengan Tuhan je ada. Dosa dengan manusia ada. Dosa kita dengan manusia. Melalui apa kita buat dosa dengan manusia? Melalui orang-orang susah, melalui anak-anak yatim, melalui orang-orang yang belajar, orang yang Ibnu Sabil, lapan asnaf ni biasanya manusia buat dosa dengan dia. Kita buat dosa. Kadang-kadang orang miskin tu bukan orang lain, adik-beradik kita je. Tapi kita tak sini nak tolong dia. Allah paksa mu tolong melalui zakat terus. Melalui zakat terus. Zakat terus ni mu bayar. Bila mu bayar zakat terus, paling-paling tidak mu habis dosamu dengan orang-orang susah tersebut. Ni cara dalam hidup kita. Pada diri kita ni, yang ni besar pada diri kita demikian. Gapo lagi? Cara Allah nak suruh kita hapuskan dosa dalam hidup kita ni. Cara dalam bulan Ramadan ni, maya. Nak maya ni hamba sebut banyak kali lah. Termasuk maya tahajud, maya yang disebut dengan tarawih. Maya tarawih ni Allah betul-betul nak latih kita supaya lepas pada bulan Ramadan esok mu rajin bangun tahajud malam. Jangan bulan Ramadan je rajin maya tarawih. Apa magoh balah orang kita setengah-setengah masjid tu 20 ke 8, 20 ke 8. Balah di kalangan kita kena buat 20 dia kata. Tak sah maya tarawih tak cukup 20. Balah setengah-setengah tempat kita ni. Balah padahal maya sunnah ya. Tak seduk balah lah. Maya sunnah. Nak buat 8 pun boleh. Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat boleh. Kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat boleh. Kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Semua boleh. Hak tak boleh, hak tak maya langsung. Hak tak maya langsung. Manakala kita kan maya lah. Nak maya belai caca boleh. Tok Imam baca panjang sikit, caca boleh. Panggil caca tu, kita mula sebut, ya Allah, dalam hati kita. Mun jangan lama lajuklah aku caca di akhirat esok, ya Allah. Padahal aku lama caca atas dunia ni. Tapi di akhirat esok, aku nak mentah je, ya Allah. Ini cara kita. Bila kita duduk maya ni lagi. Kalau kita rasa lenguh, dalam keadaan kita ni, maya boleh cacat, lenguh. Kita boleh duduk. Ambil kerusi duduk. Ni kerusi yang ada ni, maya boleh duduk. Boleh.